أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. الحمد لله. Syukur pada Allah Ta'ala. Hari ini sudah masuk kita ke minggu yang ketiga lah, 10 hari yang ketiga bulan Ramadan, dan kelas kita berjalan seperti biasa, insyaAllah. Jadi untuk hari ini kita teruskan pengajian kita menggunakan matan Abi Syuja' tentang fiqh Islam lah, kita ataupun bahasa mudahnya fiqh lah. Fiqh kita ulang kaji sama-sama lah. Sebenarnya ada slide yang saya kongsikan sebelum ni dalam bahasa Melayu, tapi itu saya akan kongsikan kemudian. Tapi isi kandungannya sama je. Tapi cuma kita nak dapatkan, cuba kita nak baca isi kandungan kitab yang menjadi panduan kita lah. Biasanya kalau mengaji di kelas-kelas lelaki, kita akan guna kitab tu. Jadi kita sambil ambil berkat lah, kita baca, kemudian kita bincang lah, kupas maklumat-maklumat tambahan. Selain saya juga ada sebut pada kuliah lepas bahawa matan Abi Syuja' ini dia ada syarah dia. Dia ada kitab yang mensyarahkan kepada matan tersebut. Jadi untuk mendapatkan penjelasan daripada matan yang ringkas ini, biasanya kita akan baca syarah lah. Jadi hari ini saya bawa kitab syarah dia, nampak tak? Saya cuba tunjuk. Ni. Nama dia. Saya bacalah ya. Nama dia Fathul Qarib Al-Mujib. Syarah kepada matan Abi Syuja'. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Razi. Fathul Qarib Al-Mujib. Ni adalah syarah kepada matan Abi Syuja' ataupun matan Ghayah wa Takrib. Baik. Sambil itu kita baca matan dan kita tengoklah apa penjelasan yang diberikanlah oleh Syekh Muhammad bin Qasim tentang matan ataupun perbahasan utama yang disebut oleh Imam Abi Syuja'. Baik. Kita masuk tajuk topik yang ketiga. Alhamdulillah. Topik yang ketiga iaitu berkaitan dengan zakat. Ya betul, berkaitan dengan zakat. Tapi tak apalah. Nanti minggu depan kuliah yang akan datang kita tengok pasal puasa pula. Walaupun sekarang ni kita tengah berpuasa kan, tapi tak apalah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakah. Kitab zakat. Yang saya sebut juga sebelum ni dalam menjadi kebiasaan ulama-ulama turas kita, mereka menamakan bab atau menggunakan mengistilahkan bab itu sebagai kitab. Jadi bermaksud di dalam satu bidang ilmu itu terdiri daripada himpunan kitab-kitab kan, ataupun bahasa mudah sekarang kita panggil bab lah, ataupun juga boleh kata sebagai bahagian al-qism. Dan di dalam bab ataupun al-qism itu ada fasal. Kan, fasal-fasal. Tapi tak apalah. Jadi ini kitab yang ketiga lah berkaitan dengan zakat. Bismillah. Tajibu zakah fi khamsati asya'. Kan, wahya al-mawashi wal-athmani wal-zuru'i wal-thamari wa-a'udi at-tijarah. Kan? Okay, baik. Itu adalah matan yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja'. Diwajibkan zakat terhadap 5 perkara, 5 benda. Bila kita sebut sebagai zakat ni, Syekh Muhammad bin Qasim dalam syarah dia menjelaskan bahawa zakat itu fil lughah an-nama.
Dari segi bahasanya zakat itu bermaksud bertambah, berkembang. Dari sudut syarak, ismul mal makhsus yu'khazu min mali makhsus. Dari sudut syarak, zakat itu adalah satu nama yang diberikan kepada suatu harta yang yu'khazu, yang diambil secara khusus. Maksud bukannya sebarang harta, dia harta yang khusus. Itu zakat kan. Untuk apa? Ala wajhi maksus, untuk tujuan yang khusus juga. Kan? Kenapa dijelaskan istilah zakat ini? Sebab kita nak membezakan antara kaedah pengambilan harta yang lain. Sebagai contoh, yang dekat dengan kita cukai lah. Cukai. Ataupun yang lebih kasar sikit, misalnya diambil secara rampasan. Kan? Jadi bila contohnya itu pun dah membezakan definisi antara harta yang diambil secara rampas, harta yang diambil secara peperangan, harta yang diambil secara kita kata zakat. Kan? Jadi tak bolehlah kita nak menyamakan bila kita faham definisi ini. Zakat ni mengambil harta orang Islam sesuka hati. Itu kita boleh bantah lah. Kenapa? Kerana bukanlah tujuan zakat itu diambil harta orang Islam sesuka hati. Dia mesti ada harta yang khusus, bukan sebarangan harta, dan dia ada tujuan yang khusus. Bukannya main ambil saja untuk memusnahkan dan sebagainya. Kan? Dan harta tersebut pun khusus juga. Kan? Macam saya sebut tadi. Yusarrafu lata'ifatun makhsus, yang digunakan untuk tujuan yang khusus. Ala wajhi makhsus, dengan kaedah yang khusus. Maksudnya ada kaedah zakat yang ditentukan. Yusarrafu lata'ifatun makhsus, yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang khusus juga. Senang cerita, zakat dari segi syarak namanya khusus, nama kepada satu harta yang khusus yang diambil daripada harta yang khusus dalam bentuk yang khusus, kaedah yang khusus, dan untuk tujuan yang khusus. Semuanya khusus. Jadi jelaslah, maksudnya dari segi syarak menetapkan kriteria-kriteria yang tertentu. Ya, dia tak boleh samalah dengan orang ambil harta sesuka hati. Kan, tu beza dia. Jadi kat sini kalau ditengok balik matan, tajibuz zakah fi khamsati asya' wa hiya mawashi. Mawashi maksudnya haiwan-haiwan yang kita kata haiwan ternakan lah, senang cerita kan. Mawashi ni binatang yang berjalan, merangkak kan, ataupun senang cerita binatang ternakan. Yang kedua, al-athman wa uridu biha az-zahab wal fiddah. Emas dan perak. Athman ni benda-benda yang bernilai. Yang dimaksudkan di sini ialah emas dan perak lah. Waz-zuru'i, iaitu pertanian, hasil pertanian. Wa uridu biha al-aqwat, iaitu biji-bijian yang kita makan. So ada gandum, beras, apa lagi? Biji-bijian lah kan. Barley dan sebagainya. Wathimar wa arudu tijarah. Thimar ni adalah kita kata buah-buahan dan juga hasil keuntungan perniagaan. Wasayati kulla min khamsati mufassalan, akan dijelaskan. Okay, baik. Itu jenis-jenis harta yang kena dizakat. Kan, sebab tu disebut sini tajibuz zakat ala khamsati asya'. Ingat, haiwan ternakan, emas dan perak, hasil pertanian, kita kata hasil tuaian, buah-buahan, dan juga keuntungan lah, hasil keuntungan, harta-harta keuntungan hasil daripada perniagaan.
Fa'ammal mawashi fatajibu zakah. Sini dijelaskan satu-satulah kemudiannya. Fa'ammal mawashi fatajibu zakah fi salasati ajnasin minha wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. Maka untuk haiwan yang merangkak tadi ataupun kita sebut haiwan ternakan, secara spesifik dia yang wajib dizakat ialah ada 5. Antaranya unta, lembu dan ghanam. Ghanam ni kambing lah. Senang tu kambing. Maka dijelaskan sini fala tajibu fil khayli wa raqiqi awal mutawalladu mathalan baina ghanam waz zuba. Maka tidak diwajibkanlah zakat kepada haiwan seperti kuda ataupun yang terhasil daripada kacukan kuda kan. Tak boleh. Sebab tu kuda tak dizakatkan. Sebab dia terkeluar daripada kategori haiwan ternakan. Jadi kuda ni mahal. Satu kuda mungkin mahal. Tapi kuda susah nak dibiakkan, boleh jadi kan. Kuda ni perlu dijinakkan. Banyaklah sebab-sebab kan. Jadi kuda tak termasuk. Wasyara'itu wujubiha sittatu asya'. Okey. Syarat-syarat diwajibkan zakat. Jadi okey. Syarat-syarat diwajibkan zakat haiwan ternakan itu ada 6 perkara. Yang pertama ataupun syarat diwajibkan zakat ternakan itu, zakat lah. Memang cerita zakat lah sedang di sini. Syarat itu wujubiha, zakat lah. Biha tu zakat. 6 perkara syarat wajib zakat. Yang pertama, Islam. Fala tajibu ala kafir asliyun. Maka tidak diwajibkan kepada orang kafir. Wa amal murtad fasahih anna maluhu mawquf. Adapun kalau orang itu murtad, maka disebut di sini harta dia tertahan. Maksudnya dia tak boleh gunakan lah. Maksudnya dihalang dari segi syaraknya. Tak boleh nak dikeluarkan zakat. Tertahan. Fa'in ada ilal Islam wajabat alaihi. Sekiranya dia murtad dah diberikan kita kata dakwah, wujudkan kembali untuk istitabah supaya dia bertaubat. Kalau dia kembali masuk Islam, maka dia wajib keluarkan zakat. Tapi kalau dia tak mahu, maka tak adalah zakat. Ini kembali kepada kalau kita lihat bagaimana peristiwa zakat ni yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW. Kalau kita baca sirah, mungkin kita semua dah baca kan sirah. Bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menghadapi cabaran yang besar di awal pemerintahan beliau. Kan? Zakat lah antaranya, sebab zakat. Sebab pada waktu itu Rasulullah di hujung usia baginda ramai orang memeluk Islam. Kan? Kita baca surah Al-Fath. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Islam. Jadi ketika itu ramai orang pokok Arab ini masuk Islam dan mereka tak sempat nak belajar memahami, menghayati Islam dengan betul. Rasulullah dah wafat lepas tu. Tak lama lepas tu Rasulullah wafat. Tak sempat nak bertemu Rasulullah, belajar dengan Rasulullah kan, memahami Islam. Rasulullah wafat. Naik Khalifah Abu Bakar. Jadi tiba-tiba Khalifah Abu Bakar kata, okey, setiap tahun dah cukup genap 1 tahun, haul, kena bayar zakat. Bayar zakat ke mana? Bayar kepada amil-amil yang dilantik oleh Khalifah Abu Bakar untuk dikutip zakat setiap kabilah-kabilah yang ada di sekitar wilayah Islam lah ketika itu, Mekah dan Madinah. Sekitarnya lah dan sekitarnya. Tapi puak-puak ini tidak mula-mula meragui. Tiba-tiba menolak sebab Rasulullah dah wafat dan sebelum ini mereka hantar zakat kepada Rasulullah
Tiba-tiba bertukar Abu Bakar jadi khalifah, mereka tak nak bayar zakat pula. Ini menimbulkan masalah lah. Bukan sebab apa? Sebab mereka tak faham. Iman mereka masih lagi belum kuat. Mereka pun masih tak faham lagi tentang konsep kekhalifahan. Mereka ingat Rasulullah wafat, habis Islam setakat itu saja. Jadi mereka menolaklah untuk membayar zakat. Jadi ketika itulah Abu Bakar Siddiq hantar pasukan tentera meminta mereka bertaubat. Dan mereka bukan sahaja tak mahu bertaubat, mereka bertindak murtad dan menunjukkan penentangan kepada kerajaan Islam. Itu dah berlakunya peperangan yang secara umumnya sebagai riddah, termasuk juga orang yang mengaku Nabi, termasuk juga orang yang tak mahu bayar zakat, termasuk juga pada orang yang mengaku, apa kita kata, mengaku Nabi, tak nak bayar zakat dengan murtad. 3 lah. Jadi orang yang tak nak bayar zakat ni pun termasuk dalam peristiwa riddah juga. Dan mereka menolak. Jadi kenapa Abu Bakar memerangi? Dan sebab ijtihad beliau, orang yang memisahkan antara solat dan zakat dah dikira murtad. Jadi itu ijtihad Abu Bakar Siddiq, diakui oleh para sahabat yang lain. Itulah dia, Abu Bakar ambil tindakan memerangi orang murtad ini yang terang-terangan menolak, ataupun kita kata menolak hukum syariat Islam. Okey, baik. Nak jadikan cerita lah. Itu kenapa? Itu tentang soal orang yang tak nak bayar zakat. Orang yang murtad tadi, tak apalah murtad. Murtad satu hal sebab dia murtad. Tapi tentang zakat, dia tak nak bayar zakat, ijtihad Abu Bakar menghukum, ataupun dari segi ijtihad itu menghukum orang yang tak bayar zakatnya seperti murtad lah. Sebab dia memisahkan kewajipan dalam Islam, solat, memisahkan antara solat dan zakat. Kemudian yang seterusnya al-hurriyah. Al-hurriyah. Syarat yang kedua al-hurriyah, iaitu merdeka. Merdeka. Syarat untuk bayar zakat adalah mesti orang itu merdeka. Fala zakatu ala raqiq, maka tiada zakat ke atas orang hamba. Pada hamba tiada zakat. Wa amal mab'ad fatajibu alaihi zakat fima malakahu bi ba'dil hur. Dan seandainya orang itu separa merdeka, maksudnya dia merdeka dan dia juga hamba, maka dia kenakan juga separuh lah, kadarnya separuh daripada kadar orang yang merdeka. Yang ketiga, wal milkul tam. Ni boleh tanda sambil saya baca matan ni. Boleh pejuk. Mungkin kalau download sendiri pun boleh. Ada matan tu boleh jadikan bagi panduan. Wa milkul tam. Syarat ketiga, mestilah harta itu milikkan sempurna. Maksudnya betul-betul dia, orang tersebut memiliki harta itu. Bukan harta pinjam, bukan harta hutang. Ai fal milku dhaif la zakatu fihi kal mushtari qabla qadbihi la tajibu fihi zakat. Maka harta yang dhaif, harta yang lemah, misalnya seperti seseorang yang membeli tapi dia belum qabla, sebelum dia mendapatkan, dia beli dah tapi dia tak dapat lagi harta tersebut, maka tidak diwajibkan zakat. Sebab dia tak cukup lagi pemilikan sempurna. Lebih kurang macam ni lah. Yang analogi yang mudah macam kereta lah kan. Kereta, rumah. Kita beli rumah, kita beli kereta, tapi kita tak, atas kertasnya kita bukanlah pemilik penuh lagi. Bahasa mudahnya nak terangkan tentang milkul tam. Sebab pemilik rumah dan kereta kita bank. Kan? Kita masih lagi membayar ansuran. Selagi tak selesai bayaran penuh, maka pemilikan tu tak berpindah kepada kita secara sepenuhnya. Macam itulah kan.
Wan nisabu wal haul. Kemudian mesti cukup nisab kadarnya dan haul. Falau naqasa kulla minhuma fala zakah. Sekiranya kurang kedua-duanya tak cukup haul dan nisabnya, maka tak perlu di zakat. Okey, kemudian kita lihat kepada yang kedua pula. Tadi tentang syarat-syarat kan. Syarat-syarat wajibnya zakat. Okey. Wal haulu was saum. Saum satu lagi. Was saumu wa huwa ra'yu fi kala mubahin falau alafat mashiyah mu'zamul haul fala zakatu fi. Wa in alafat nisfu fa aqalla qadru ta'ishu bidunihi bila dirar baina wajabat zakatuha wa illa fala. Kan. Satu lagi namanya as-saum. As-saum ni kita kata syarat dia apa? Ra'i, maksudnya boleh kata pengembala lah. Mesti pada orang yang menternak haiwan ternakan tersebut. Disebut sini lah. Sekiranya falau ala fatin masyiyah ma'zam haulah. Ini tidak bahasa ini apa? Ubah falau ala fat masyiyah ma'zam haulah fala zakat fi. Kalau ni berkaitan dengan lah kita kata keadaan bagaimana orang-orang penternak haiwan ternakan ni, maka dia perlu zakat ke tak? Tak apalah. Yang jelas tadi cukup tadi lah. Islam, merdeka, milkun tam, haul dan nisab. Tu 6 lah. Ini tambahannya as-saum. Wa amal athman fa syai'an. Okay, selesai tadi. Kemudian dah selesai syarat tadi, masuk kepada barang berharga, athman, benda-benda berharga. Fasyai'an, ada dua benda yang berharga di dunia ni yang bernilai. Nama dia zahabun, az-zahabu wal fiddah. Kenapa dua? Bagaimana benda-benda lain? Permata, timah, apa lagi? Benda-benda lain lah kan. Batu-batu yang lain. Jadi tak dikira sebab emas dan perak ni lah yang digunakan sebagai mata wang yang bernilai, yang dinilaikan untuk urus niaga sejak dahulu lagi. Madrubain kana wala sayati nasabiha, sama ada yang ditempa, yang dicetak menjadi duit ataupun tidak. Okey. Okey. Baik. Kita kembali kepada tadi syarat kewajiban zakat yang ada 6 tadi, Islam, hurriyah, milkul tam, nisabu wal haul, was-saum. Nanti saya akan cek balik saum tu apa. Itu adalah syarat-syarat wajib zakat ternakan. Kan? Syarat wajib ternakan. Maksudnya apa? Dia setiap kategori zakat, kategori barang, benda-benda harta yang nak dizakat ni, dia ada syarat dia yang tersendiri. Kemudian kita tengok syarat zakat untuk emas dan perak pula, dia mestilah dia ada 5 perkara. Wahaya khamsatun asya, ada 5. Tadi ada 6, ni 5. Al-Islam, hurriyah, milkul tam, an-nisab wal haul. Bezanya apa? Bezanya as-saum. Ini saya saum tu apa. Maksudnya untuk haiwan ternakan dia ada satu tambahan namanya as-saum. Kalau emas dan perak tak ada. Saum hanya 5 saja. Ustaz, Ya saya. yang
Saum ni kalau dalam kitab ni digembalakan tanpa biaya. Oh, okey. Itulah saya pun cek lagi balik. Maksudnya haiwan tu biaya, maksudnya tak di apa dia kata ni? Sekejap, apa ni? Syaratun wajib zakah fi bahima ana ibi bakawana inda jumhur. Dalam mubah. Saya kata maksudnya yang diternak kurang daripada 6 bulan ke macam mana tu? Macam mana? Lebih daripada 6 bulan Aktsaru min sitatu asyhur. Wa ta'ni ra'iha lil kala'il mubahi ma'zam ayyamil haul. Aktsaru min sitatu asyhur. Okey, maksudnya dia mesti diternakkan lebih daripada 6 bulan. Saum tu maksudnya haiwan ternakan tersebut mesti diternak lebih daripada 6 bulan. Kan kalau kurang 6 bulan tak cukup lah. Macam tu kan ni. Kalau dalam buku tu. Ya betul. Kan betul lah. Betul. Kita semak balik. Okay. Jadi maksudnya dia ada syarat yang khusus lah. Sebab apa? Sebab nak bagi cukup lah. Sebab ada orang ternak binatang, haiwan ternakan ni, lembu, kambing ni, dia ternak untuk sembelih kan, untuk makan. Tapi untuk zakat ni nak jadikan dia sebagai harta bernilai, jadi kena cukup lah haul dia. Terima kasih. Ya. Baik, boleh lah. Kalau macam tu, yang mana yang ada buku sekali bolehlah respon apa. Kadang saya tak nampak kan. Saya baca je lah. Kalau ada yang saya tertinggal ke apa, boleh sama-sama kita bincangkan bersama. Baik, tadi syarat zakat haiwan ternakan 6, emas dan perak 5, tolak as-saum. As-saum tadi tu tentang tempoh ternakan itu. Mesti lebih 6 bulan. Baik, saya tadi. Okey. Wa amma zuru'u iaitu haiwan apa hasil pertanian. Wa aradu al-musannif biha al-muqatat min hantati wa syai wa adas wa arus. Wa kadha ma yaqtatu ikhtiyaran dhurratin wa khams. Kan? Jadi tentang az-zuru' ini hasil-hasil tuaian. Jadi yang dimasukkan dengan tuaian tu lebih kepada biji-bijian ataupun biji-bijian yang menjadi makanan asasi. Al-aqwat, kut, benda makan yang asas. Jadi kalau kita di Malaysia, beras lah. Saya pun timbul persoalan juga sebenarnya kan. Sebab tak bayar zakat lagi fitrah ni. Mungkin kalau tuan-tuan perempuan kalau ada maklumat ada saya baca dekat Facebook lah, dia kata kita bayar zakat ikut beras yang kita makan. Okay. Jadi beras yang kita makan yang biasa SST, super special tempatan tu, harganya RM7. Tapi persoalannya sekarang ni beras tu tak ada. Macam kita dah terbiasa bayar yang kita makan, kita beranggapan kita makan yang paling basic lah. Tapi tanpa kita sedari sebenarnya kita makan beras import. Kalau ikutkan zakatnya sepatutnya beras import lah kan, beras siam. Mungkin boleh jadi RM14 ataupun RM12. Lebih lah mahal daripada beras biasa. Jadi mungkin bila saya terbaca persoalan tu macam terfikir juga kan. Sebab sebelum ni kita bayar guna beras tempatan kan. Tapi adakah mungkin sebagai kita berbincang ataupun kita boleh tanyalah kan. Adakah disebabkan keadaan semasa yang beras itu susah nak didapati? Ataupun kita kata kita pun tak perasan, bukan atas pilihan kita pun nak makan beras tu. Tapi itu je beras yang ada. Jadi adakah kita kena tukar kadar zakat kita kepada beras import? Tu adalah orang membangkitkan isu ni kan. Sebab apa? Dia kata isu dia orang tu terkejut apabila amil zakat tu lah. Amil zakat tu dia kata sekarang ni kita makan beras import, jadi kadar zakat tu dah berubah. Walaupun hakikatnya kita istilahnya kita tak makan pun beras mahal kan. Tak tahulah kan. Sebagailah selingan-selingan kan. Jadi tentang beras lah. Kalau ada apa-apa info ke boleh lah kita kongsikan dia.
Jadi itu tentang zakat makanan asasiyah ataupun disebut sini az-zuru' yang dituai. Fatajibu zakatu fiha bi salasati syara'id. Zakat hasil tuaian ni ada 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna mimma yazra'uhu. Mestilah dia ditanam, kan? Mesti dah ditanam. Bukannya dikutip, kan? Sebab boleh jadi juga kalau orang asli ni dia kutip hasil hutan, kan? Tiba-tiba kita datang, bagi tahu kat Tok Batin kita nak kutip zakat. Lepas tu orang asli dia kata, kenapa? Tok Batin dia kata, kenapa? Sebab sini ada banyak ni hasil-hasil. Tiba-tiba dia jumpa padi dekat dalam hutan, kan? Tak boleh. Dia bukannya kutip macam tu, dia mesti ditanam. So di sini sebut yazra'u ay yastanbitahu, yang ditanamlah. Al-adamiyun, dia mestilah ditanam oleh orang. Fa in nabata bi nafsihi bi hamlil ma'i au hawa'i fala zakatu fi. Sekiranya dia ditumbuh ataupun tumbuhnya tanaman tersebut disebabkan oleh air semula jadi ataupun angin, dibau angin, maka tak ada zakat. Ni kembalilah kepada orang asli tadi, kan? Jadi mereka tak perlu dizakat, kan? Jadi takut pula orang asli tu, kita datang kampung dia, Tok Batin kena bayar zakat ni. Kan? Tapi sebenarnya tidak. Okey, lepas tu wa ayyakuna qutan muddakharan wa sabqu qariban bayanil muqatat wa kharaja bil quti ma la yaktatu minal abrar nahul komun. Maksudnya mestilah hasil tanaman tuaian tersebut dijadikan sebagai makanan asasi, makanan yang utama lah dimakan. Kalau tak jadi makanan utama, kita tak perlulah dimakan. Macam kita di Malaysia, kita zakat kita beras lah. Jadi kalau walaupun kita ada gandum, kita tak makan gandum, mungkin tak dikira lah. Ataupun istilahnya, tapi tak hidup lah, kan? Gandum payah, tapi mesti dia akan tengoklah tanaman mana yang menjadi makanan asasi yang utama. Baik. Walaupun di setengah-setengah negara lain ada juga padi, macam di barat pun ada padi, tapi banyaknya gandum lah, kan? Contoh. Kemudian wa ayyakuna nisaban. Dah habis zakat pertanian. Wa ayyakuna nisab wa huwa ni nisab kepada hasil tuaian tu. Wa huwa khamsatu awsuqin la qishran 'alaiha. Mesti 5 awsak, kan? 5 awsak ni sama dengan berapa sekarang ni? Kita tengok. 5 khamsah awsak. Bersamaan dengan 600, lebih kurang 612 hingga 653 kilogram. Kan? Banyak tu, kan? Bukan sikit. Hampir 1 tan. 1 tan 1000 kilo. Kan? Setengah tan lah. Maksudnya banyak lah. Okay. Lepas tu habis tentang zakat tuaian. Kemudian wa amma thimaru fatajibu zakatu fi syai'ain. Adapun buah-buahan ada 2 saja. 2 saja antaranya, yang 2 yang diwajibkan zakat buah, thamaratul nakhli wa thamaratul karami. Kan? Sini ada tak? Thamaratul nakhli wa thamaratul karami. Okey. Yang dimaksudkan di sini wal muradu biha taini ats-thamaratain, iaitu an-nakhli, iaitu tamar.
Kan? Al-karami maksudnya zabib. Tamar ni kurma lah kan. Zabib kismis ataupun anggur yang dah dikeringkan. Tamar ni pula kita bulan puasa ni kan ada macam-macam jenis. Mungkin ada yang suka makan tamar, ada yang suka makan rotop kan. Ada yang suka makan yang saya tahu lah tamar, rotop dengan tamar. Rotop ni kurma basah kan, dia basah. Dia ada satu lagi kurma yang muda, saya tak ingat nama dia apa. Rotop, tamar. Kalau tamar kurma yang dah dimasak lah, yang dah masak, yang dah biasanya tangkai dia dah cabut dah. Dia dah masak, kering. Jadi itulah yang tadi tamar dan juga zabib, anggur kering. Ni buah. Maksudnya bukan sebarang buah lah sebenarnya kan. Sebab ini buah ni menjadi makanan jugalah sebenarnya. Nak buat makanan yang memberikan kekuatan. Anggur dan juga kurma ni ada tenaga kan. Adapun buah-buah yang lain, satu mungkin sebab dia tak ditanam dengan banyak. Contohnya, boleh ke saya nak zakat buah durian? Tak boleh lah kan. Sebab satu, durian ni dia ada musim. Yang satu lagi tak banyak ditanam seperti tamar ni kan. Hasil dia tak sebanyak tamar. Kalau nak tunggu durian tu cukup, tadi apa, ausak kan, 500 kilo. Oh, berapa lama, macam mana nak makan, kita pun nak jual pun tak boleh. Sebab nak kena cukup 500 kilo tu kan, banyak. Biasanya dah keluar tu akan dijual kan, durian. Sama juga buah-buah yang lain pun. Kalau ada pun buah macam apple ke apa, itu dia lebih kepada tak mengenyangkan kan, jadi tak dizakatkan dan mudah rosak. Okey, lagi wasyara'itu wujubi zakati fiha ay thimar, iaitu buah tadi. Pertama yang diwajibkan arba'u khisal, ada 4. Islam, huriyah, milkul tam, wan nisab. Tadi lah sama, dia ulang balik lah. Senang cerita, semua jenis zakat dia mesti Islam. Semua jenis zakat tadi mestilah merdeka. Semua zakat tadi milkul tam. Cuma nisab tu ada beberapa haiwan dengan pertanian, hasil pertanian dengan apa tu, buah-buahan kena ada nisab. Cukup kadar dia. Tadi 6 ausak kan? 5 ausak. Famata intafiya syurutu min zalika fala wujub. Maka jika tak ada syaratnya, tak diwajibkan. Wa amal urudu tijarati fatajibu zakatu fiha bisyara'itil mazkurah sabiqan fil athman. Sama. Harta perniagaan sama seperti zakat athman, emas dan perak. Wa tijarah ya at-taqlil fil mal lil ghardi rabhi. Apa yang dimaksudkan? Dijelaskan sinilah, maksud perniagaan ialah taqlibul fil mal, dibuatkan pertukaran harta itu, dibergerakkan, ditukar-tukar milik, dijual belilah istilah ni kan, untuk mendapatkan keuntungan. Macam mana pula? Soalan kan, macam mana pula berlaku pertukaran harta benda tu kan? Bergerak duit, transaksi, tapi tak mendatangkan keuntungan. Macam mana? Jadi itulah dia. Dia kata Islam, dia melihatlah aspek ni, dia mestilah dapat untung. Dan sebab tu kalau kita lihat, siapa yang biasanya akan bagi zakat pada pusat zakat? Biasa kita nampak yang pakai cek besar-besar tu apa? Bank. Kan? Bank. Kerana dia berniaga, dia memberikan servis kewangan dan dia dapat keuntungan daripada servis tersebut. Jadi dia bayarlah zakat perniagaan kan. Itu maksudlah dia. Zakat perniagaan. Sama jugalah dengan perniagaan-perniagaan yang lain. Okey, selesai dekat tu. Jadi kita stop, kita pause sekejap. Jadi kita recap balik.
Kita dah bincangkan tadi apa itu maksud zakat, bertambah, berkembang. Kemudian tadi istilah syarak diambil daripada, kita kata nama zakat itu adalah nama harta yang diambil, nama yang khusus pada harta yang diambil, jenis-jenis yang khusus, kaedah yang khusus dan tujuannya yang khusus. Kemudian kita dah bincang tentang apa dia harta-harta ataupun benda-benda yang dizakatkan, haiwan ternakan, kita kata hasil pertanian ataupun makanan tadi, asasi pertanian, biji-bijirin, buah-buahan, emas dan perak, dan juga perniagaan, harta perniagaan. Kan? Dan setiap satu itu ada syarat-syarat dia yang tersendiri. Boleh kata 3 yang utama tu Islam, huriyah dengan milkul tam itu ada pada semua jenis harta. Cuma ada beberapa seperti nisab tu ada mesti ada pada pertanian dengan buah-buahan, kemudian cukup haul juga, kan. Baik, itulah dia tadi kita dah sentuh. Okey, faslun, okey. Dah masuk pada fasal. Jadi selesai. Jadi berikutnya dijelaskan pula beberapa fasal. Ada fasal wa awwalu nisabul ibil, fasal awwalu nisabul bakar, awwalu nisabul ghanam, awwalu khalitani yuzakiyani. Kan? Maksudnya semuanya nisab. Kenapa haul dan nisab itu walaupun digandingkan bersama perlu diperincikan nisab, kerana nisab itu dia melibatkan kadar yang ditetapkan untuk zakat. Ya, haul memang setiap tahun. Harta benda ni memang dia akan dikira setiap tahun. Dan mesti ada keuntungan lah, ada lebihan. Tapi kalau nisab, kalau capai, walaupun dah setahun tapi tak capai nisab, tak perlu dizakat lah. Nisab ni yang penting. Jadi yang berikutnya dijelaskanlah tentang nisab. Boleh kita pergi tengoklah. Yang pertama, faslun wa awwalun nisabu ibil khamsun. Nisab ibil, unta, mestilah dia kena pelihara selama setahun, cukup setahun. Ada 5 ekor. Kan? Sini kata faufiha syatun. Kan? Sama juga. Syatun ni adalah kambing. Kambing jantan. Syatun. Na'is, kambing betina. Okay. Walau nisab. Maksudnya nisab yang pertama kan. Cukup 5 ekor. Okay, yang sebelah saya rasa mudah kita nak ada satu jadual ni. Ini zakat ya. Cari zakat pertama. Ini tak ada lah ya. Okay. Okay, baik.
Okay, baik. Jadi kalau yang berkaitan, okey, faham. Cek semula. Jadi nisab kepada wa awwalun nisabul ibil khamsun wa fiha syatun. Maksudnya apa? Kalau unta, zakat unta ada 5 ekor, berapa yang perlu dizakatkan adalah seekor kambing. Ni dia ada, saya sendiri pun kena baca balik. Kan? Sebab dia ada banyak kita kata kadar. Berapa ekor sama dengan berapa yang kena zakat. Ada. Oh, tekan Ustaz, kat sini ada jadual dia. 5 sampai 9 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Ya, betul. Okay. Oh ya, kan. Itu di mana tu? Abang Dalam kitab buku Abu Sujak. Manta Abu Sujak. Oh, okey. Dalam kitab dia. Tapi ni dah diringkaskan. Terus 10 ekor sampai 14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. Okey, ya, betul. Ada susunan 15 ekor hingga 19 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing, dan 20 ekor hingga 24 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. Dia naik gitu kan? Dia naik. Ya, Ada panjang lah. 25 sampai 35. Jadi maksudnya apa? Kita kata dah ada seekor unta tu pun dah kena zakat juga sebenarnya. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Jadi begitulah. Kalau tadi kambing 5 hingga 9 ekor, kambing kalau ada, dia seekor kambing perlu dizakatkan. Kalau lebih, contoh 10 hingga 14 ekor, 2 ekor dan begitulah seterusnya. Tapi dengan syarat dia mesti 5. 5 dia bermula daripada 5 ekor ke atas. Kalau orang yang bela, sebab itulah betul juga kan kalau perasan, kalau hari tu baru ni saya pergi zoo negara, dia ada 2 ekor je unta. Tapi memanglah maksudnya dia pelihara tu tak banyak lah kan. Jadi zoo pun mungkin tak perlulah nak dizakatkan. Tapi nak kata mungkin kot sebab tu lah dia pelihara 2 ekor je, sebab kalau lebih 5 ekor ke atas dah dikira kena zakat lah kan, sebab dia orang pelihara unta tu kan. Jadi begitulah Jadi kat sini awalun nisab ibl khams, maksudnya takat pertama unta untuk dizakatkan dia mesti 5 ekor. Kan 5 ekor, yang mana dia bermula 5 ekor kena zakat seekor kambing. Dan begitulah seterusnya kan. Baik. Kemudian kalau kita tengok lagi fasal nisab bakar pula. Bakar ni lembu lah. Salathun. Dia bermula daripada 30 ekor. 30 ekor lembu, kalau dah diternak tu 30 ekor, cukup setahun haul dia. 30 hingga 39 ekor, seekor anak lembu. Kan, dia kena bagi anak lembu. Tabi'un. Tabi'un maksudnya ibnu sanatun, anak lembu yang berusia 1 tahun. Wadakhala fi thaniyah, nak masuk ke tahun yang kedua. Ni orang-orang yang ternak ni tahulah kan macam mana dia kena asingkan. Mana dah cukup tu dia kena bayarlah zakat haiwan tersebut. Kemudian lagi faslun, kita lagi fasal ghanam. Kalau ni ghanam ni arba'un. Ghanam arba'un ni kambing biri lah 40 ekor dan ke atas. Dia seekor kambing biri umur 1 tahun ke atas. Tapi kalau ikutkan kadaran yang jelas, 40 hingga 120 ekor kambing bersamaan dengan 1 ekor kambing. Kan? Jadilah kadaran itu, bolehlah tengok jadual dia. Kita pun tak hafal sebab kita tak peternak kan. Kalau orang yang peternak ni, dia kena hafal lah. Sebab dia kena zakat dengan haiwan ternakan mereka itu. Kemudian, ada lagi. Kat sini. Kalau yang khalita ni, apa tu? Mungkin kalau saya makkan dengan terjemahan itu, boleh tahu siapa yang tak pasal tadi. Siapa yang ada buku tadi, terjemahan? Fadli ke? Ke Haji Sultan? Ada satu lagi. Saya. Siapa tu?
Oh ni Musa. Ya. Apa tu kalau khalita ni? Binatang yang dimiliki oleh 2 orang, maka ya. kewajipannya zakatnya berlaku seperti zakatnya 1 orang. Betul. Zakatu syakhsun al-wahid wa khaltun qad tafidu syarikain. Ya betul. So kalau dah bercampur pemilikannya seorang lah ya. Yang ni perlu keluarkan zakat. Bi ay yamlika thamanina syatan bisawiyah bainahuma fayalzimuha syatun. Contohnya dikongsikan 80 ekor yang dah ada bela bersama, maka dia dikenakan seekor kambing saja. Betul lah. Sekiranya waqad tafidu tafkilan bi an yamlika arba'ina syatan bi sawiyah bainahuma fayalzimuhuma syatun. Kan? Sama lah juga. Boleh kalau dikongsikan dia. Tadi macam 2 orang 80, kalau mungkin seorang 40 orang kot. Boleh tengok ni. Qad tafidu syarikaini takhfifan bi an yamlika. Boleh bacakan sikit tadi yang terjemahan ni untuk yang khalita ni. Binatang yang dimiliki oleh 2 orang, maka kewajipan zakatnya berlaku seperti zakatnya 1 orang. Dan dengan 7 syarat lah. Okey. Okey. Pendek tu je. Ya. Okey, tu diringkaskan lah ya. Jadi senang cerita, kita faham lah seorang lah. 2 orang yang berkongsi, maka seorang tu diwajibkan zakat. Okey, selesai tentang haiwan ternakan. Saya sendiri pun akui lah benda ni kita di luar bidang kita, tapi kita maklum lah, kita ambil tahu. Ada yang penting bila kita bela ataupun ternak haiwan ni, kita kena tahulah kadar-kadar dan nisab dia yang dia tetapkan. Selesai. Kemudian masuk kepada nisab emas. Ni yang biasalah kan. Ni tapi bukan kita lah. Ni kita orang wanita lah. Isteri ke adik-adik kita kan. Golongan wanita. Nisabu al-zahab. Kan. Tengok sambil-sambil tu. Nisabu al-zahab. 20 mithqalan. Tahdidan biwazni Makkah. Mithqalu dirham wa 3 asba'u dirham. Kan. Kalau tengok yang sekarang ni, berapa nisab emas? Ada nisab emas. Kan. 85 gram. 85 gram zakat wajib jika sempena mencecah berat ini simpan selama setahun. 85 gram maksudnya isyuna mithqal. 20 mithqal itu adalah sukatan yang digunakan zaman dulu lah. Tapi dia bersamaan dengan sekarang ni 85 gram. Kalau mencecah berat ini dan disimpan selama genap setahun, kena zakat. Ini kata emas yang disimpan lah. Emas yang bukan kita buat, bukan dipakai untuk perhiasan. Jongkong emas misalnya ni kan. Jadi kena zakat lah. Bagi emas perhiasan, uruf yang dikenakan adalah 800 gram. Kan? Maksudnya kalau emas perhiasan tu lebih daripada 800 gram, dah dikira bukan perhiasan lah. Itu dikira sebagai harta, bukan perhiasan. Okey, baik. Kat sini sebut sini wa fihi ayun nisfu zahab. Okey. Ada wala yajibu fi hulla al-mubah zakat. Dan tidak diwajib wala yajibu fi hulli mubahi zakatun. Maka tidak diwajibkan pada perhiasan yang mubah. Maksudnya tadilah kadar tu. Kadar perhiasan uruf yang dibenarkan. Lebih daripada kadar tersebut kena zakat. Amma al-muharram kas-suwari wal khalkhali li rajulin wal khunsa wa tajibu zakatu fihi. Samalah juga kita kata apabila emas tu dipakai oleh orang lelaki pun wajib zakat. Kan? Apabila lebih, maksudnya kita kata emas mungkin
Dia kata yang tak boleh, benda tu tak boleh dia pakai kan orang lelaki, tapi orang lelaki tu ada, cukup kadar dia tu kena zakat. Tajibuz zakat tu fi. Boleh rujuk lah. Kalau kita hari ni nak rujuklah kadar zakat di pusat zakat masing-masing lah. Setiap negeri kan. Itu ada panduan dia. Faslun yang kemudian, nisabu zuru'u wa thimar khamsatu aswaq. Awsuq. Jadi nisab tadi kita dah sebut tadi, untuk barang-barang bahan-bahan makanan asasi ruji ni dan juga buah-buahan, mestilah beratnya kadar dia adalah 5 awsuq. Jadi 500 kilo lah, lebih kurang 500 kilo. Okay. Bersamaan dengan alfun wa sittumi'ati ritlan bil Iraq. 1,600 retol. Ni zaman tu lah, zaman dulu. Kemudian dia ditukarkan kepada kilogram, tadi 500 lebih lah. 500 kilogram lebih. Jadi nak katakan bahawa sukatan tu kekal sama, tapi perbezaan unit tu saja dah berbeza. Kalau dulu unit dia disebut lain, ausak, retol. Tapi sekarang ni kita boleh tukar padanannya sama dengan unit kita sekarang, kilogram. Sebab kita pakai standard lah kan, satu dunia. Jadi samalah kadar zakatnya. Kemudian yang seterusnya, faslun wa taqumu urudu tijarah inda akhiri haul bimashduriyat bihi sawa'u kana thamanul mal tijarah nasaban am la fa in balaghat qimatul arudul akhar aw al haul sabu zakah wa illa fala. Maksudnya dia mesti keuntungan perniagaan itu dah lebih dan dibawa kepada tahun yang berikutnya. Kena dizakat lah. Maka dia keluarkan wa yukharraju min zalika rubu'u usyur. 4 rubu'ul usyur, maksudnya kadar dia 20% lah rasanya kan, zakat perniagaan. Dekat sini 2.5%. 2.5 maksudnya 2.5%. Dikira macam sama zakat pendapatan kan. Ya, kewajiban. Kira supaya perniagaan jugalah. 2.5% je. Baik. Maksudnya istilah dia rubu'ul usyur. Sebut suku daripada 10. Ya. Jadi sebenarnya 2.5%. Okey. Lagi apa lagi kalau kita tengok kat sini? Okey, sama juga. Wa mastukhrija min ma'adin zahab wal fiddah yakhruju minhu in balagha nasaban rubul usyur fil hal. Samalah juga dengan zakat emas dan perak tadi kan. Kadar dia tadi 2.5% daripada nilai emas tu kan. Kalau lebih nisab dia. Samalah. Okey, lagi kat sini. Okey, lagi disebut sini wa ma yujadu min rikaz. Maksudnya kalau sekiranya terdapat ditemui harta rikas, harta yang harta galian, harta karun lah. Tapi disebut kat sini wa huwa dafinul jahiliyah. Maksudnya dalam konteks syariat ni, Islam, andai kata harta tu ditemui pada zaman jahiliah. Maksudnya kita lah kalau konteks zaman ketika itu, harta yang ditanam pada zaman jahiliah, kemudian digali, dijumpa waktu Islam. Sama lah macam kita gali tanah sekarang ni, kita jumpa harta kan. Maksudnya dia kata wahiyya halatul lati kanat 'alaiha al-arab qabla al-islam min al-jahli billahi wa rasul wa syara' islam fa fihi ayyul rikaz khumus. Khumus itu 1/5
kan, kadar zakat. Kena bagi zakat juga lah. Wa yasrafu masrafu zakat ala masyhur wa muqabilihi annahu yasrafu ila ahli khams al-mazkur fi ayatu al-fai. Kan. Jadi kalau berkaitan dengan harta rikas, harta yang digali, harta galian yang kita jumpa yang orang tanam ni, kena bayar zakat ni. Kalau orang tu menemui harta tersebut, kena keluarkan zakat 1/5. Sebagaimana yang ada sebut dalam ayat dah Al-Quran ni, tapi kita jaranglah ada. Kalau jumpa pun taklah banyak pun nak dizakat. Tapi yang peliknya kalau kita jumpa benda yang berharga, emas ke perak ke, automatik kena serahkan ke muzium. Tapi kalau kita jumpa benda-benda yang kita kata terlarang ke, habis terus kena tangkap. Tu lah nak macam mana kan. Tapi jaranglah berlaku kan. Ada mungkin jarang berlaku. Aku jumpa harta karun banyak ni. Okay, sikit lagi. Cuba habiskan insyaAllah. Faslun wa tajibu zakatul fitri. Maksud zakat fitrah. Tengok lagi. Zakat fitrah. Okay, sikit lagi. Ni zakat fitrah ni. Kita itulah. Boleh lah kot. Saya pun tak bayar lagi zakat fitrah ni. InsyaAllah. Penting sebelum berlalu ni ataupun sebelum selesai solat hari raya lah penting kita selesaikan insyaAllah. Wa tajibu zakatul fitr wa yuqalu laha zakatul fitrah ay al-halqah bi thalathati asya'. Ini tentang zakat fitrah. Tadi kita bincang zakat harta. Zakat fitrah ni barulah hujung-hujung ni baru kita bincang. Bisalah satu asyak, syaratnya 3 sahaja. Kan? Harta banyak sikit syarat dia. Kalau fitrah 3 sahaja. Fala fitratun alal kafir. Yang pertama Islam lah. Pertama mesti Islam. Fala fitratu alal kafir, tiada fitrah, zakat fitrah kepada orang kafir asli illa fi raqiqihi wa qaribihi al-muslimin. Kan? Melainkan kita kata kaum kerabat dia lah yang Muslim. Kan? Pertama, Islam. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Dan syarat yang kedua, mestilah sebelum tergelamnya matahari pada hari akhir bulan Ramadan. Karena maksudnya mesti hidup pada hari akhir bulan Ramadan. Wa haina idzin fatakhruju zakatul fitran amma mat ba'da ghurubi duni min man waladi ba'dah. Maksudnya orang yang meninggal pada hari terakhir sebelum tenggelam matahari bulan Ramadan yang terakhir tu kena zakat juga. Tapi kalau dia lahir selepas terbitnya Syawal, tak perlulah zakat. Kan? So yang dah meninggal pada akhir Ramadan pun kena dizakatkan. Wa wujudu fadli wa yang ketiga, adanya lebihan. Wa huwa yasaru syakhsun bima yufaddilu an qutihi wa quti ayalihi fi zalikal yawm ay yawm al-'idul fitri wa kazalika lailatihi aidan. Mestilah seseorang itu ada cukup makanan, cukup bekalan, cukup dia untuk melalui hari raya Aidilfitri untuk diri dia dan keluarga dia. Kalau tak cukup, maka dia tak perlu zakat. Ni kan? Sebab apa? Sebab tempoh Ramadan bayar zakat fitrah ni kan sepanjang bulan Ramadan. Jadi kita boleh tengoklah keadaan kita masing-masing. Kalau contohnya ada satu keluarga itu sepanjang bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tu kita kata istilahnya berlaku macam-macam ujian. Contohnya job tak ada,
Dia kata duit simpanan pun dah habis kan. Bila tiba-tiba berlaku pada waktu tu. Jadi dia tak perlu dah untuk bayar zakat sebab dia tak cukup lah. Tapi kalau ada juga lebihan boleh untuk berhari raya yang cukup. Bukan bermaksud tak cukup tu tak boleh beli baju raya yang mahal-mahal, tak boleh beli biskut raya ke apa. Maksudnya untuk cukup pakai baju yang baik, elok hari raya, tu kena zakat. Wa yuzaki, yang perlu dizakatkan asyakhsun an nafsihi wa amman talzimuhu nafaqatuhu minal muslimin. Siapa yang perlu zakat? Siapa yang perlu dizakatkan? Maksudnya kepada diri orang tersebut, ketua keluarga lah, dan juga kepada ahli-ahli keluarga dia. Nafkah yang dibayar, nafkah yang muslim kan. Fala yalzimu muslim fitratu abdu wa qaribu wa zawjatul kafir. Maka tak diwajibkan seorang muslim membayar zakat bagi barangkali mungkin nafkah lah, orang yang dia beri nafkah tanggungan dia tu yang bukan ahli keluarga. Seperti apa? Seperti hamba, abdun wa qaribun, maksudnya qarib, sanak saudara dia, kerabat, dan juga isteri yang kufar. Isteri tapi dia bukan muslim. Kan menarik kan? Bila saya fikir balik, maksudnya zaman-zaman sebelum ni, atau kita kata zaman pertengahan lah, zaman ilmu fiqh ni disusun, memang ada berlaku fenomena ataupun amalan seorang lelaki muslim dia berkahwin dengan wanita bukan muslim. Tapi yang dimaksudkan bukan muslim ni adalah ahli kitab sebenarnya. Kufar ni maksudnya sama ada Nasrani ataupun Yahudi. Sekarang ni payah lah kan. Sekarang ni kalau kahwin dengan Buddha ke Hindu ke apa, Cina ke kan, Buddha atau Hindu tak dikira lah. Ni mungkin zaman dulu lah kan. Masih lagi diguna pakai istilah ahlu kitab tu. Dia berkahwin dan isteri dia tu tak tukar agama, kekal Kristian, Nasrani. Jadi tak perlulah dizakatkan bagi pihak isterinya. Wa in wajabat nafaqatuhum wa idza wajabat fitratu ala syakhsin fayakhruju sa'an min quti baladihi. Sekiranya dah cukup syarat-syarat zakat fitrah, maka dia kena keluarkan sa'an, satu sa'an ni cupak lah. Satu cupak min quti biladihi, daripada sukatan makanan asasi tempatnya. Itu yang kalau kita ni satu cupak beras lah yang berharga RM7 paling murah kan, beras tempatan tu. Sekilo kalau tempatan tu dalam RM4 rasanya. Kalau dalam RM7 tu mungkin dalam sekilo lebih rasanya, satu cupak tu kan. Lebih kurang lah kan. Nak dikatakan itulah kadar nilai dia. Kalau ada beras, bagilah beras. Tapi sekarang kita semua guna duit. Ada pandangan mengatakan, tak silap saya lah, zakat guna duit ni adalah daripada mazhab Hanafi. Gunakan ganti zakat fitrah tu guna wang. Tapi dalam kitab ni, kitab Syafi'i, sebut sa'an min quti biladih. Min baladih. Quti min quti baladihi. Maksudnya satu cupak. Wa in kana baladiyan fa in kana fi baladi aqwatun ghalaba ba'daha wa yajibu al-ikhraju minhu. Walau kana syakhsun fi badiyah, contohnya kalaulah dia berada ataupun orang itu duduk di kawasan badiyah. Badiyah ni padang pasir. La qutun fiha, tak ada langsung bijirin ataupun makanan tu. Gandum, barli, beras, apatah lagi kan. Fiha akhraja min quti aqrabul biladu ilaihi, maka dia boleh keluarkan zakat ikut makanan ataupun ikut nilai kadaran bijirin ataupun makanan asasi di negeri sebelah. Aqrabu biladihi ilahi. Contohnya di kawasan dia
padang pasir. Jadi dia nak bayar zakat fitrah. Tapi tak ada. Makanan tu tak ada. Sebab dia tak makan benda tu misalnya kan. Dia boleh keluarkan zakat fitrah ikut bijirin ataupun bahan yang digunakan di negeri sebelah dia. Contohnya sebelah lah kan, sebelah. Contohnya kampung ni dengan kampung sebelah. Kampung ni tak ada makanan tu. Tapi kita boleh guna kampung sebelah. Wa man lam yusara bi sa'in bal bi ba'dihi lazimuhu zalikal ba'd. Wa qadaruhu ay sa'. Kadar tu adalah sa'. Sa' ni cupak lah. Khamsatu artal wa thuluthu bil iraqi. Ini istilah dia. Sa' ni adalah 5 artal. Kan? Wa sabaku bayani ratlun al-iraqi fi nisabi zuru'. Dah dijelaskan tadilah. Ratal tadi di dalam kadar zakat pertanian tadi. Dan kita hari ni tengoklah kadar zakat semasa kita di negeri masing-masing. Macam itulah. Ada yang RM7, ada yang sekarang RM8, ada yang RM7.50. Ikutlah kepada ketetapan negeri masing-masing. Yang terakhir, yang terakhir ni kita pergi kepada asnaf. Saya rasa zakat ni lah yang paling singkat, paling pendek topik dia. Faslun wa tadaffa'u zakatu ila asnafi thamaniyah alladhi zakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Dia 7 lah. Wa ila man yujadu minhum wa la yaktasiru al aqalla min thalathatu min kulli sanafin illa al amil. Wa khamsatun la yajuzu daf'iha ilaihim al-ghani bimalin aw kasbul wal abdu wa banu hashim wa banu muttalib wal kafir wa man talzamu al-muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim biismil fuqara'i wal masakin. Jadi ayat tadi yang berkaitan dengan asnaf ada dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Ayat ke-60. Okey, kat sini sebut ni dijelaskan dah. Kalau dalam syarah ni dia dijelaskan maksud setiap satu asnaf. Contoh kat sini, fal faqiru fi zakah huwa alladhi la malun lahu wala kasbun. Fakir itu siapa? Fakir itu ialah orang yang tak ada harta. Wala kasbun, tak ada pekerjaan. Kan? Fakir lah. Dia paling bawah sekali. Fakir. Tak mampu bekerja, tak ada harta. Yaqa'u mawqi'an min hajati, untuk memenuhi keperluan hajat dia. Dia tak ada harta, tak ada pekerjaan. Amal faqiru, atas daripada silap. Tadi apa? Fakir. Okey, lagi wal miskin. Wal miskin man qadara 'ala mal awil kasbi yaqa'u kullu minhuma mawqi'an min kifayati. Kalau miskin, dia mencukupi, kadar mencukupi. Dia ada harta, dia ada pekerjaan, gaji, tapi mencukupi. Miskin. Tapi sekarang ni kita panggil B40 kan? B40, itu adalah istilah-istilah yang moden lah. Kalau kita guna istilah zakat ni pun sebenarnya dah madai sebenarnya kan. Kebanyakan orang B40 ni memang gitulah, tak cukup harta, hartanya cukup-cukup makan kan. Memang jadi asnaf. Dan sekarang ni kita ada apa? Kerajaan membagi SARA lah, STR lah apa. Itu semuanya adalah kita kata membantu memenuhi keperluan. Kan? Sebenarnya asnaf-asnaf tu juga kan. Okay, baik. Cuma pelik jadi macam bertindan apabila dari sudut pentadbiran agama Islam dikategorikan sebagai asnaf zakat. Orang tu dapat juga bantuan zakat. Tapi kalau dari sudut pentadbiran kerajaan,
digelar sebagai B40, M40 dan sebagainya, mereka dapat bantuan daripada kerajaan. Jadi nampaklah dua kat situ. Kan, dualisme. Kan, sama ada pada pentadbiran agama dengan pentadbiran kerajaan. Okey, kemudian sikit lagi. Miskin muallafati qulubuhum, iaitu muallaf lah, kan, muallaf. Kemudian riqab adalah yang hamba. Fi riqab, ataupun kita kata riqab ni apa? Orang yang ialah nak membebaskan diri dia, kan, hamba. Kemudian lagi Gharimin ada orang yang berhutang. Wa amma sabilillah fa ghazatul ladzi la sahmun lahu fi dunya fi diwan mutaziqah bal hum mutatawwi'un bil jihad. Orang yang berjuang fi sabilillah, nama dia tak ada dalam rekod menerima allowance gaji sebagai tentera, dan mereka berjuang fi sabilillah, mereka dapat zakat. Siapa yang dapat? Ahli keluarga dia lah dapat zakat. Kemudian Ibnu Sabil, siapa yang bermusafir, Ibnu Sabil. Jadi bermusafir, tak cukup bekalan makanan dia boleh mendapat zakat. Tapi disyaratkan mestilah tidak menuju ke tempat maksiat lah musafir tu. Okey. Wa ila ma yujadu minhum ay asnaf. Okey. Wala yaqtasiru fi i'ta'i zakah al-aqalla min salasati min kulli sunfin min asnafis samaniyah illa al-amil fa innahu yajuzu an yakun wahid in hasalat bihi kifayah wa idza sarafa ithnain min kulli sunfin gharama lithalis aqalla maqulu wa qila yaghamu lahu sulus wa khamsatun la yajuzu daf'iha ayyu zakah. Ini tadi lah disebut tentang amil. Amil pun kita kata dapat jugalah. Dia dapat juga zakat. Amil harus boleh dia menerima zakat. Adalah kadar amil ni, kan, mesti dilantik, dan dia juga dapatlah bahagian daripada zakat. Dan yang terakhir, wa khamsatun la yajuzu daf'iha ayyu zakah. Ada 5 golongan yang tidak perlu dizakatkan ilaihim. Yang pertama, yang tidak layak mendapat zakat. Yang pertama al-ghaniyun. Orang yang tak layak dapat zakat, pertama orang kaya, bil mali aw kasbin, sama ada dengan harta ataupun dia bekerja. Yang kedua al-abdu, hamba tak boleh dapat zakat juga. Okey, hamba pun tak boleh. Yang ketiga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini golongan-golongan yang tak boleh dapat zakat. Sawa'un mana'u haqqihim min khams aw la wa kadzalika utaqa'uhum wa la yajuzu daf'u zakatu ilaihim. Mereka ni tak boleh diberi zakat. Wa yajuzu likulli minhum akhdhu sadaqah at-tatawwu 'alal mashhur. Kalau disedekahkan bukannya atas nama zakat boleh. Sebab tu ada dalam riwayat Nabi SAW tak terima zakat, tapi Nabi terima hadiah. Dan juga yang terakhir kafir. Orang kafir tak boleh menerima zakat. Wa man talzamu muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ayu zakati ilaihim bi ismi fuqara wal masakin. Sekiranya seseorang yang membayar zakat itu memberi nafkah yang cukup kepada ahli keluarga dia, maka ahli keluarga dia tak perlulah menerima zakat atas nama fakir dan miskin. Wa yajuzu daf'a ilaihim bi ismi kaunihim ruzatun aw gharimina mathalan. Misalnya boleh kalau dia dah cukup. Kalau wa man talzamu muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha zakat. Jelah. Kalau cukup dapat menafkah, tak perlulah. Kalau ahli keluarga dia yang diberi nafkah tu tak cukup, maka dia boleh dapatlah atas nama
Ni fakir dan miskin. Ni antara dah perbahasan dia. Okey. Jadi mungkin ada tambahan ke kalau saya tertinggal? Mungkin kalau ada Musa boleh tambahkan pada buku tu. Tak ada Ustaz. Okey. Jadi itulah alhamdulillah. Kita dah baca bersamalah tentang zakat. Jadi selesailah untuk topik zakat kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita boleh ulang kaji semula. Ini kita ulang kaji baliklah kan. Kita belajar. Lama dah kita belajar ni kan. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Ni cuma kali ni kita cuba nak baca kitab lah. Cuba sama-sama baca. Tengoklah bagaimana huraian yang diberikan oleh ulama kita dahulu. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja kuliah kita pada hari ini. Dan saya akan kongsikan slide ringkasan zakat lah pada dalam grup, insyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah kita jumpa lagi lah pada kuliah akan datang. Selamat berpuasa semua. Itulah kita akan sambut raya minggu ni. Minggu depan lagi. Alhamdulillah, insyaAllah. Ustaz, petang di kelas Itulah petang ni boleh ikut saya sempat kelas. Saya try lah buat petang ni kelas insyaAllah. Okey, baik Ustaz. Kalau anda kata tak dapat, saya maklumkan lah kembali insyaAllah. Baik Ustaz. Berapa orang? 2 orang je kelas kita. 2 orang. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Jazakallah khair.